Bila masuk Ramadan, kita semayang duha. Masuk Ramadan, bacaan Quran kita banyak. Bila masuk Ramadan, sedekah kita banyak. Bila masuk Ramadan, kita mudah bangun qiyamul lail. Bila masuk Ramadan, semua kebaikan kita. Kemudian habis Ramadan, tinggal sikit. Dan ada orang selepas habis Ramadan, tak ada lagi amal-amal kebaikan yang banyak tadi. Tak ada terus. Tinggal terus. Kesemua itu, nak dapat nikmat buat banyak ibadah, nak dapat nikmat buat banyak kebaikan, nak dapat nikmat buat banyak pahala, adalah apabila diperhatikan dan diberikan inayah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah bagi taufik, dia akan melakukan banyak ibadat. Dia tak tinggal. Maka dia tak risau. Dia puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang membimbing dan memberikan hidayah yang berterusan untuk aku melakukan ibadat daripada tahun Ramadan yang lepas sampai Ramadan tahun ini, insya-Allah. Allah tak tinggal dia. Allah tidak pernah tinggalkan dia. Yang ni yang kita cari.